aku. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, bagi memulakan acara, semua hadirin dipersilakan berdiri untuk sama-sama menyanyikan 3 buah lagu, iaitu lagu Bangsa Johor, lagu Negaraku dan lagu Sekolah.
semua, dicetak aksana di tanda cara, ucapan aduan pembuka bicara di Dewan Sejarah kita bersua. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang 160 orang pemimpin yang terdiri daripada student leader board, pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas SPBT, barisan ketua kelas dan perdana ketua kelas akan menerima wakilan pelantikan masing-masing. Upacara yang bersimbolik ini bukan sahaja mengenai tradisi, malah ia merupakan satu amanah yang akan dipikul oleh mereka. Jawapan kebiri pukul rendah dan ketika kami berkasa sebelum jalan kami menatap mohon berkat yang Maha Esa. Para hadirin sekalian, semoga majlis ini akan mengeratkan silaturahmi antara kita seterusnya mendapat keberkatan daripada Allah jua. Untuk itu, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dipersilakan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Nabil Muhammad Syafiq Rosman untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurniakanlah kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Fasihkan lidah dalam setiap ucapan. Dan lapangkanlah dada menghadapi teguran. Allahumma ja'alna min ahli wahid. Waj'alna min ahli barakah. Waj'alna min ahli maghfirah. Allahumma ja'al khayru a'malana. Waj'alna jalisana هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nabil Muhammad Syafiq Rosman atas pimpinan doa tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan yang dihormati
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Sarjan, Tuan Syahrul, yang dihormati rakan-rakan Takbir, Puan Ungku dan juga Puan Farina, rakan-rakan guru dan yang diraikan anak-anak bakal ataupun pemimpin dalam unit masing-masing. Pertama sekali ucapan terima kasih kepada Tuan Sarjan yang sudi hadir pada pagi ini untuk bersama-sama dengan kita, dan seterusnya tahniah dan juga terima kasih kepada jawatan kuasa pengelola untuk majlis pencerahan tingkah pelantikan pemimpin muda pada pagi ini. Tahniah kepada UNN bawah Puan Ungku Silam dengan gabungan beberapa unit di bawah kepimpinan beliau sehingga dapat mengadakan majlis pada pagi ini. Dalam masa yang sama, suka saya ingatkan kepada anak-anak yang bakal menerima watikah pelantikan supaya dapat menjalankan amanah seperti mana yang anda akan ikrarkan sebentar lagi. Tanggungjawab ini sebenarnya bukan perkara kecil, kerana anda ialah duta ataupun mata dan telinga bagi pihak sekolah, khususnya di bawah unit HAND. Jadi saya harap pemilihan anda semua yang 100 lebih tadi dapat membantu kecemerlangan dari aspek kurikulum, HAND, pokok dan sebagainya, dan buktikan anda bukan orang yang disalah pilih oleh pihak sekolah. Dan perkara ini saya harap dibawa, diamal. Jangan pula harapkan pada makan pagi. Anda ialah pemimpin, sepertinya anda lah cermin untuk murid-murid lain, khususnya rakan-rakan anda. Lihat bagaimana anda akan bertindak. Perlu datang awal, perlu amanah, jujur dan tidak pilih kasih dalam menjalankan amanah. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan juga harapan saya agar anda dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi. Dan ingat, anda juga membawa nama sekolah dan juga nama baik ibu bapa anda. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati sekalian, Dalam sebelum diperhasari kata celaka waktu pada dihulu sempat diberi kata operasi hajat nikah. Dengan ini majlis mempersilakan yang dihormati Sarjan Syahrul bin Sabir, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Kampung Maju Jaya, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda bagi tahun 2026. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Yang dihormati merupakan kehadiran Cikgu Mamayus, lalu merupakan Puan Masila, Puan Doktor, Puan Malaysia, dan guru-guru dan semua warga sekolah yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang istimewa yang kita berkumpul untuk merayakan pelantikan pemimpin muda yang baru bagi sesi kesekolahan Sekolah Pengasaran Kampung Maju Jaya bagi tahun 2026. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua pemimpin muda yang telah dipilih. Ini adalah satu kehormatan besar dan tanggungjawab yang berat yang telah diberikan kepada anda semua.
mempunyai peranan yang penting dalam bentuk budaya sekolah dan memberikan efek kepada pembelajar yang lain. Kepimpinan bukanlah hanya tentang memegang jawatan, tetapi tentang menjadi pelajaran yang baik, mendengar pada orang lain dan juga mengambil inisiatif untuk membuat perubahan positif dalam komisi sekolah. Dalam tempoh anda sekolah kepimpinan muda, saya harap anda dapat mengembangkan kemahiran kepimpinan anda, meningkatkan keupayaan untuk bekerjasama dalam masukan. Penyampaian ketika pelantikan dimulakan dengan Ketua Murid Sekolah Kebangsaan Kampung Maju Jaya bagi sesi 2026 Atifi Sarah Amanda binti Nurul Ikhwan. Dan penolong Ketua Murid Ali Ahmad Khalil Rafiqi bin Alul Amri. Seterusnya, penyampaian ketika pelantikan kepada barisan student di Kemot SLB.
Seterusnya, penyerahan Pramika Pengabdian kepada pemimpin rakan sekolah sekolah. Untuk makluman hari ini hadir saya, Ketua Pemimpin Rakan Semaya, ialah Alif Al-Fatihah bin Abdul Hakim dan Penolong Daya Marisa Binti Solihudin. Seterusnya, penyampaian Pramika Pengabdian kepada barisan pengawas pusat sumber sekolah. Untuk makluman hari ini sekalian, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah ialah Muhammad Adam bin Muhammad Fuad dan Penolong Normanisa Samia binti Mahsan.
Marsha binti Juanil. Seterusnya, saya memberi penghormatan kepada barisan kepul kelas dan penolong kepul kelas. bahwasanya kami pemimpin muda SK Kampung Maju Jaya dengan ini berikrar akan sentiasa menjalani
Seterusnya, majlis dengan membesar hati mempersilakan Yang Dihormati Sarjan Syara bin Sadiri untuk menerima cenderamata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis para pemakai ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Encik Nawar Fairuz bin Zakaria, Guru Kelantaran Pentadbiran atas kesudian menyampaikan cenderamata kepada berasi kita pada hari ini. Hadirin dipersilakan dulu. Melalui untuk mata, saya berhormati Puan Jati sampai sudah ke penghujung acara. Tahun depan kita bersuara lagi. Demikian tadi berakhirnya majlis penerawan kita pelantikan pemimpin muda bagi tahun 2026. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan sudi hadir ke majlis pada pagi ini. Dan sekarang-tanya diucapkan kepada warisan pemimpinan majlis diteruskan dengan sesi bergambar bersama tetamu penghormat warisan berkait sekolah dan warisan pemimpin muda. Sedia, 1, 2, 3, sekali lagi, 1. Ini formal dulu ya, kita buat formal dulu. 1, 2, 3, formal dulu. 1, 2, 3, 3. Okay, 1, 2, 3, tak formal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Freestyle. Freestyle. 1, 2, 3. Sekejap ya. Kita ambil video je. Saya ambil video.